Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada sahabat-sahabat saya dan juga subscriber saya. Okay, hari ni saya berada di kedai tayar dan saya nak tukar tayar kereta saya. Saya baru je dapat dengar tayar ni. Tayar ni baru saja launch pada tahun lepas. Dan saya nak cuba test tayar ni. Okey ke tak okey. Ini dia, Type R. Tapi ini bukan kereta saya. Kereta saya kat belakang tu. Jom. Alright geng, ni dia tayar Continental UC7. Desain tayar ni 225 dah bangga dengan safety kereta. Untuk review atas kertas, memang kata tayar ni tayar baru launch tahun lepas. Dia senyap, dia lebih tahan lama. Okey, hari ni genap seminggu saya guna tayar Continental UC7 ni. Okey, first saya guna tayar ni, memang saya terasa tayar kereta ni lebih ringan daripada tayar yang sebelum saya pakai ni. Rasa beza dengan tayar sebelum ni. Dia lagi senyap, kemudian rasa lagi ringan. Sesuai lah dengan SUV yang badak macam ni kan. Jika dah nak memotong ke nak memecut tu, rasa lebih lancar. Bila dah kereta tayar tu lebih ringan, so dia punya pejin mata minyak dia lebih efisien. Sesuai lah untuk kereta harian saya. Okey, dalam seminggu ni musim panas. Saya belumlah dapat merasa kereta ni betul-betul pepah waktu time hujan. Adalah sekali dua hujan kan. Tapi bila time hujan, pemanduan dalam hujan tu saya rasa lancar je. Saya dah tak goyang lah bila time hujan. Apa yang membuatkan tayar Continental UC7 ni lebih mencekam waktu hujan sebenarnya adalah disebabkan desain blok tayar Continental ni boleh buang air ataupun potong air yang dipanggil Aqua Channel Advance dan juga membantu dalam braking ketika hujan. Jarak brake UC7 ni sangat baik waktu hujan dah panas. Ini adalah ciri utama yang paling penting untuk sebuah tayar. Yang paling bestnya tentang tayar ni lebih senyap. Kalau korang tengok sebelum ni, tayar Continental UC6 pun dah senyap. Untuk UC7 ni lagi senyap. Apa itu nose breaker 3.0? Okey, tayar bila bersentuhan dengan jalan akan keluarkan bunyi daripada alur bunga tayar. Dan nose breaker ni lah yang akan memecahkan gelombang bunyi tu jadi lebih senyap. Untuk kereta yang level NVH dia kurang macam Mitsubishi ASX ni, memang terasa lebih senyap dalam kabin. Lagi satu, apa yang saya suka tentang tayar Continental ni, dia punya sidewall ni memang nampak smart, memang kena dengan kereta SUV ni. Sebelum ni, saya rasa lah, bagi saya untuk Continental sidewall ni, dia agak macam lembut. Dia agak kurang sesuai untuk pemanduan yang lasak dan kasar. Kalau jenis bawa kasar, bawa lasak kan, dia kurang sesuai untuk tayar Continental. Tapi untuk tayar Continental UC7 ni dah buktikan dia punya tayar sidewall dia lebih keras dan lebih tahan lama. Dan apa yang paling penting untuk kita pilih tayar kereta harian kita, kita akan tengok dia punya tread wear dia. Untuk tread wear Continental UC7 ni 380, yang mana dia sesuai untuk pemanduan seharian. Dia tread wear tu lagi tinggi, lagi lambat lah haus bunga tayar tu. Driving confidence redefined by technology. Unleash the power of 7. Continental Tires.
Dan apa lagi yang menarik tentang tayar Continental ni? Okay, Continental sekarang tengah buat tawaran sehingga 30 Jun. Yang mana bila korang beli minimum 2 tayar untuk tayar Continental ni, korang akan dapat cashback sehingga RM200 dalam Touch 'n Go e-wallet. Menarik kan? Itu sebablah saya beli. Okey, lagi satu, untuk tayar Continental ni dia bagi waranti hingga 12 bulan. Waranti dia setahun. Kalau ada masalah boleh claim one on one waranti. Tetapi korang kena install Continental Plan, Continental Total Confidence Plan. Korang boleh download dekat iOS dan juga Google Play Store. Setakat itu saja video saya kali ni. Saya nak bawa kereta ni pergi test naik genting pula. Right? Jangan lupa subscribe. Okay, ciao.